Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani buat semua. Cool TV PSS Talks kali ini akan mengetengahkan perubahan pendidikan yang semakin lama semakin mencabar ini setanding dengan pendidikan digital. Jom sama-sama kita saksikan. Okey semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Apa khabar semua? Khabar baik cikgu. Baik, mari sebut huruf yang cikgu tulis ni. Ni huruf apa? Bumbung rumah cikgu. Ni pula perbuncit berlapis cikgu. Dan ni bulan sabit cikgu. Salah. Mari cikgu betulkan. A. B. C. Pembelajaran anak-anak sangat diutamakan. Walaupun sekadar penggunaan papan putih sahaja, tetapi pembelajaran tetap diteruskan. Inilah situasi pembelajaran suatu ketika dahulu. Oh, baru saya tahu cikgu. Bagus Amira, kita teruskan dengan menulis ABC pula. Pastikan tulisan cantik. Bagus Almira, cantik tulisan kamu. Saya nak kamu siapkan hari ini juga. Alah cikgu, sampai ke bawah pula tu. Penatlah kamu macam ni, lenguh tangan saya. Cikgu, kalau kita rehat sekejap boleh tak? Amboi, dia pula yang tertidur. Cikgu yang penat-penat mengajar. Ish, cikgu pun nak rehat jugalah. Cikgu bangun. Dah bertukar? Tak apalah. Cikgu dapat satu idea yang lebih cepat, mudah dan lebih bermanfaat. Apa tu cikgu? Dulu cikgu mengajar menggunakan papan putih dan marker pen sahaja. Tapi sekarang kita dah guna smartboard dan guna jari ajaib. Nampak tak? Barulah saya faham. Inilah pendidikan digital. Ya, betul tu. Jom nyanyi dengan cikgu. Nak jom. Nyanyi ABC. A untuk ayam, B untuk beruang, C untuk cicak, E untuk gajah, F untuk harimau. Selaras dengan dasar pendidikan digital, murid-murid dan guru-guru memanfaatkan sumber yang ada, menambah baik diri dan segi pembelajaran yang penuh bermakna. Selain daripada Google Meet, kita juga dapat teruskan pembelajaran menggunakan Work Wall. Saya nak uji kecerdasan otak Mira boleh? Boleh. Mari ke depan. Kita mula ya? Okey. Tapi cikgu, saya tak sampai. Tapi tak apa, saya cuba juga. Baik Almira, terima kasih. Sama-sama cikgu. Begitulah jalan ceritanya. Pembangunan pendidikan digital negara berkait rapat dengan pembentukan digital teknologi yang berada di peringkat nasional dan global. Ia memberikan cabaran baharu kepada sektor pendidikan negara seiring dengan transformasi pendidikan negara.